11 mayat ditemui dalam rumah. Easter Sunday. Kalau kita bayangkan, mesti rasa macam hari yang meriah kan? Hari keluarga berkumpul, makan sama-sama, anak-anak main, ketawa sana sini. Tapi pada 30 Mac 1975, dekat Hamilton, Ohio, suasana tu bertukar jadi mimpi ngeri. Dalam satu rumah, 11 orang mati ditembak. Dan yang buat semua tu bukanlah orang luar, bukan perompak, bukan orang gila yang lalu lalang, tapi darah daging sendiri. Seorang lelaki yang bernama James Urban Rupert. Kisah dia ni memang antara kes pembunuhan keluarga yang paling tragis dan pelik dalam sejarah Amerika. Okey, jom kita kenal sikit siapa James ni. James lahir pada tahun 1934, anak kedua dalam keluarga. Dari kecil, dia ni memang selalu rasa macam tak cukup bagus. Ayah dia garang, jenis nak anak lelaki yang berjaya, kuat dan hebat. Tapi James ni dia lain sikit. Dia lebih kecil, pendiam dan selalu nampak macam lemah. Tapi abang dia, Leonard Jr. adalah kebanggaan ayah dia. Hebat, yakin dan berjaya. Memang sentiasa jadi anak emas. James ni asyik kena banding je. Kenapa kau tak macam abang kau? Ayat tu dah macam lagu harian dalam hidup dia. Lepas ayah meninggal masa James umur 12 tahun, keadaan tak berubah pun. Mak dia, Charity, pun lebih rapat dengan abang dia. So dari kecil lagi, James hidup dengan perasaan dia ni macam tak penting dalam keluarga. Bila dah besar, jurang tu makin jelas. Abang dia kahwin dengan seorang perempuan yang bernama Alma. Dapat anak ramai gila, 8 orang. Rumah tu memang confirm meriah lah, penuh tawa, bising dengan suara anak-anak. Yang James pula berbeza sedikit cerita dia. Dia cuba untuk belajar engineering, tapi gagal. Tukar kerja sana sini, semua tak kekal lama. Menjelang umur 40-an, James masih tak ada kerja tetap. Duduk sekali dengan mak dia dan masih hutang duit mak sendiri. Mak dia pula selalu bebel pasal tu. Bila nak kerja elok, bila nak bayar hutang. Korang bayangkan, umur dah 41 tahun tapi masih duduk dekat rumah mak, hidup macam tak ke mana. Dan bila dia pandang abang dia yang dah ada isteri, anak, kehidupan stabil, perasaan tu menjadi semakin pedih. Dia rasa macam hidup dia ni adalah cuma satu kegagalan. James ni dia bukan jenis suka bercampur. Orang kampung kata dia ni pendiam, suka menyendiri. Tapi dalam hati dia sebenarnya ada satu ribut yang sangat besar. Dia rasa semua orang pandang rendah kat dia. Mak dia bising, abang dia berjaya. Anak-anak kecil tu jadi simbol apa yang dia tak pernah ada. Dia mula lepak dekat bar, minum, mengadu pasal hidup dia, pasal keluarga dia. Dan dalam kepala dia mula ada bayangan yang gelap. Kadang-kadang dia fikir nak belah jauh-jauh, tapi kadang-kadang dia fikir rasa macam nak balas dendam. Hari tu 30 Mac 1975, Easter Sunday. Rumah mak dia, Charity, penuh orang. Ada abang dia, isteri abang, 8 orang anak. Semua datang makan sama-sama. Suasana memang meriah. Kanak-kanak ketawa, bunyi pinggan mangkuk, aroma masakan. Tapi James, dia cuma duduk senyap je. Sehari sebelum tu, dia baru je masuk umur 41 tahun. Tapi tak ada siapa pun yang kisah. Tak ada ucapan, tak ada sambutan. Dia tengok sekeliling dan perasaan tu meletup. Dalam diam, dia capai senjata. Revolver 357 Magnum, 2 pistol kecil 22 kaliber dan 1 rifle. Dia load semua dan jalan masuk ke ruang keluarga. Lepas tu, dia mulakan tembakan. Pertama sekali, dia tembak mak dia. Kemudian, dia tembak abang dia, Leonard. Lepas tu, Alma, kakak ipar dia. Dan seterusnya, anak-anak kecil tu. Satu persatu, jeritan memenuhi rumah. Tapi kejap je, sebab satu persatu tumbang. Dalam masa tak sampai 5 minit, 11 orang rebah. Anak paling kecil baru umur 4 tahun. Dan yang paling tua, mak dia sendiri berumur 65 tahun. Rumah yang tadi penuh dengan gelak tawa terus bertukar menjadi sunyi. Lepas dah habis tembak, James dia tak lari pun.
dia duduk dalam rumah tu 3 jam jugalah bersama mayat ahli keluarga dia sendiri. Cuba bayangkan 3 jam dia duduk sorang-sorang dalam rumah yang penuh dengan darah. Apa dia fikir masa tu? Adakah dia rasa menyesal, rasa puas, ataupun langsung tak rasa apa-apa? Dan akhirnya dia angkat telefon dan call polis. Suara dia tenang je, macam tak ada emosi. Bila polis sampai, diorang memang terkejut gila. Badan bergelipangan dekat dapur, ruang tamu dan juga lorong. Veteran polis kata itu antara scene yang paling mengerikan sepanjang kejayaan mereka. Berita ni memang kejutkan seluruh Amerika. Macam mana seorang lelaki boleh bunuh semua ahli keluarga sendiri dan buat benda tu pada hari Easter pula tu. Dekat mahkamah, pendakwa cakap James ni memang dah lama simpan dendam. Dia sengaja plan semua ni. Peguam bela pula cuba kata James gila, tak sedar apa yang dia buat. Tapi tahun 1975 dia tetap disabitkan dengan 2 tuduhan bunuh tahap pertama mak dia dan abang dia. Hukuman dia penjara seumur hidup. Kemudian pada 1982 kes dia dibuka semula. Kali ni hakim kata dia bersalah tapi ada masalah mental untuk kes 9 mangsa yang lain. Senang cerita, dia tetap dihukum. James dihabiskan hidup dia dekat dalam penjara. Dia cuba untuk mohon parol banyak kali. 1995, 2005, 2015. Semua sekali ditolak. Bagi keluarga mangsa yang tinggal, luka tu memang tak pernah sembuh. Setiap kali Easter datang, trauma tu muncul balik semula. Dan James pula, dia hidup sampai ke hari tua. Dan pada 4 Jun 2022, dia meninggal dunia dekat Franklin Medical Center, Columbus, Ohio. Umur dia masa tu 88 tahun. Kes pembunuhan Easter Sunday ni kekal sebagai antara kes pembunuhan keluarga paling berdarah dalam sejarah Amerika. Semuanya berpunca daripada cemburu, dendam dan rasa gagal yang dipendam bertahun-tahun. Hari yang sepatutnya jadi hari penuh makna bertukar menjadi tragedi. Dan puncanya datang bukan dari orang luar, tapi dari dalam keluarga itu sendiri. Kadang-kadang bahaya paling besar bukan datang dari dunia luar. Kadang-kadang bahaya tu duduk dalam rumah kita sendiri. So guys, kalau korang berminat lagi untuk mendengar cerita-cerita jenayah yang sungguh kejam ataupun cerita-cerita paranormal yang menyeramkan, korang jangan lupa like, komen, share dan juga tekan button subscribe tu untuk video-video yang lebih menarik pada masa akan datang. Okay? Assalamualaikum.